Lamborghini Revuelto. Hari tu saya tengok video ni, tak sure dia baru sampai ke ataupun dah ada buyer. Berapa income yang sesa kalau korang nak beli kereta ni? Jom kita breakdown. Model Recon harga bermula 4.7 juta ringgit. Deposit kalau dokumen tu strong bolehlah 50 ke 60%. Kita letak kat sini 2.76 juta ringgit. Dia punya road tax RM17,880. Insurans RM92,000. Total up upfront yang kena ready untuk kereta ni adalah 2.869 juta ringgit. Installment kalau kita kira untuk 5 tahun, sebulan RM36,700. Setahun RM440,400. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM92,000, road tax RM17,880, servis boleh bajetkan RM15,000 setahun. Kereta ni kalau selalu pakai wear and tear boleh preparekan RM37,000. Total up yearly expenses untuk kereta ni adalah RM161,800. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, maka dapatlah RM602,280. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM50,190. Berapa income yang sesa kalau nak beli supercar ni? Setelah nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM250,950. Kalau nak gunakan 10% saja daripada income, sebulan income kena ada RM501,900. Dan pasti kereta ni bukan untuk orang yang makan gaji, businessman, tycoon, tokek balak, dan juga bukan untuk fresh grad. Kereta apa yang menarik untuk kita breakdown untuk next video? Cuba korang komen.